Assalamualaikum and greetings. Thank you for joining TV Sepal for this special coverage. Today, you are going to witness the official visit of the Honorable Dato Haji Azman bin Haji Adnan, the Head Director of Education Malaysia, to SMK Seri Patiambun Limbang. The purpose of this visit is to assess the development of education and review the last initiative aimed at enhancing the quality of teaching and learning in educational institutions across the country. Stay with us to gain further insights into the measures being taken by the Ministry of Education to empower the national education system. Menjadi pelajar benar-benar menjadi pelajar sama lah baju dia, uniform dia lah. Baju apa ni? Ha? Ni adik dengan sama apa? Yang baju tu bawang dari orang dulu. Ini baju bisa malu sikit. Boleh tak sekira? Ya. Kita malu sikit. Jujur aja kan? Ya. Ini kata konten. Tik. Penyerahan bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia yang berusaha Tuan Haji Makziman bin Haji Wahid, Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Limbang, yang berusaha Encik Zain bin Kasim yang pendidikan Kembali bersama kami, TV Sepal, Izzati dan Eva dari warga TV Sepal. Kini, saya bersama dengan yang berbahagia, Tuan Haji Azman bin Adnan, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari warga TV Sepal mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kerana meluangkan masa untuk melawat sekolah kami SMK Seri Patiambun. Kehadiran Tuan amat bermakna dan memberi inspirasi kepada seluruh keluarga sekolah kami dan untuk terus berusaha memajukan pendidikan. Izinkan saya menemu ramah Tuan. Mari kita memulakan secara ringkas dahulu. Baiklah, soalan yang pertama adalah apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Pendidikan untuk mengatasi cabaran dalam memperkasa kualiti pengajaran dan pembelajaran di seluruh negara? Okey, pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada TV PSS sekolah ini kerana saya difahamkan ini adalah antara TV PSS sekolah yang terbaik di negeri Sarawak. Jadi berkaitan dengan soalan yang pertama, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan kualiti sekolah-sekolah di seluruh negara? Pertamanya, komitmen daripada kementerian adalah untuk memberikan sokongan kepada semua sekolah di seluruh negara yang jumlahnya 10,237 buah sekolah. Pertama, melalui usaha-usaha kita melengkapkan kemudahan infrastruktur dan juga infrastruktur yang ada di sekolah-sekolah. Yang keduanya, kita memberikan sokongan khusus untuk memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik ajar dapat ditingkatkan melalui guru-guru yang
berkualiti yang kita hantar ke sekolah-sekolah ini, dan seterusnya melalui pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah yang akan dilaksanakan oleh guru, dengan antaranya menggunakan kaedah-kaedah kontemporari seperti pengintegrasian digital dalam PDP akan mampu meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah secara umumnya. Dan yang ketiganya, pada masa sekarang ini kita sedang melaksanakan apa yang kita sebut sebagai reformasi pendidikan, dan kita memberikan fokus kepada pertama berkaitan dengan bagaimana kita nak meningkatkan kualiti pembelajaran pendidikan anak-anak kita di peringkat prasekolah. Keduanya untuk meningkatkan aspek berkaitan dengan kualiti kurikulum di sekolah rendah, sekolah menengah dan juga prasekolah. Ketiganya fokus kepada pendidikan STEM yang menjadi teras kepada kemajuan negara. Yang keempat, kita memberikan fokus untuk mereformasikan pendidikan teknikal dan vocational di semua institusi pendidikan kita, bukan sahaja di kolej vocational tapi juga di sekolah-sekolah melalui program-program TVET. Dan yang kelimanya, kita memberikan fokus kepada pendidikan digital. Dan pendidikan digital ini kita harapkan ianya akan mampu untuk melestarikan kualiti pendidikan kita selari dengan kemajuan dan juga teknologi global pada hari ini. Dan akhir sekali, untuk memastikan anak-anak murid kita ini kekal kompetitif, kita memberikan tumpuan untuk reformasi berkaitan dengan memartabatkan bahasa kebangsaan dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. Jadi daripada dalam reformasi pendidikan yang sedang kita laksanakan ini, kita memberikan beberapa keutamaan pada tahun 2025 ini. Antaranya ialah untuk menangani isu-isu berkaitan dengan kececeran, meningkatkan kualiti kepimpinan, meningkatkan kompetensi anak-anak kita yang kita sebut sebagai generasi madani, selain daripada memperkukuh semua elemen-elemen yang berkaitan dengan pendidikan. Dan yang keempatnya ialah kita tidak lupa untuk memastikan bahawa anak-anak kita diberi peluang untuk mengikuti pelbagai program sokongan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah, yang melibatkan aktiviti sukan, seni, co-curriculum dan sebagainya. So aktiviti-aktiviti seumpama ini mampu untuk memperkukuhkan soft skill atau kemahiran insaniah anak-anak murid kita. Dan yang keenam, sudah pastinya untuk memastikan kelestarian pendidikan dan memastikan murid-murid ini adalah murid-murid yang holistik sifatnya. Kita memberi fokus dan penekanan kepada pendidikan manusiawi. Kita tak mahu anak-anak kita ini hanya bagus dari segi keupayaan kognitifnya saja, memperoleh pencapaian banyak A+, tetapi kita nak dari segi sahsiah, karamah insaniah, soal adab, soal akhlak dan juga soal integritinya kita berikan fokus. Jadi untuk itu juga kita memberikan peluang kepada anak-anak yang kurang bernasib baik untuk mendapat akses kepada pendidikan. Sebab itu kita mewujudkan banyak institusi pendidikan selain daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Kita ada sekolah-sekolah yang kita sebut sebagai sekolah bimbingan jalinan kasih untuk anak-anak gelandangan, sekolah Henry Geni dan juga sekolah integriti bagi anak-anak kita yang berada di penjara, sekolah dalam hospital bagi anak-anak kita yang menerima rawatan di hospital. Dan kita tak lupa kepada elemen untuk menangani keciciran murid-murid kita yang berada di kawasan pedalaman, sekolah luar bandar melalui sekolah komprehensif 9 dan juga sekolah komprehensif 11, yang mana di sebuah sekolah murid akan belajar daripada prasekolah sampailah tingkatan 3 ataupun tingkatan 5. So ini semua adalah antara langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan bahawa kualiti pendidikan di negara kita ini akan sentiasa dapat ditingkatkan.
Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Tuan Haji Azman bin Adnan kerana sudi untuk meluangkan masa untuk temu ramah ini. Semoga lawatan ini dapat memperkukuh kerjasama antara pihak pendidikan dan sekolah dalam mencapai visi dan misi pendidikan negara. Sekian, terima kasih. Today, we were privileged to welcome Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, the esteemed head of the Ministry of Education, to our school. Their visit has been both an honor and inspiration, providing us with invaluable insights into the future education. We are deeply grateful for his presence and for the continued support from the Ministry of Education. This occasion reinforces our commitment to academic excellence and the collective growth of our students and educators. Thank you for sharing this significant moment with us.